iaitu di bawah kepimpinan MB Sanusi. Maruah aku, maruah dia. Kalau hampa jatuhkan maruah aku, kan, dengan melagakan aku dengan Sumut dan Tuan Haji, aku akan tengok siapa yang bermula. Dia akan merasa. Aku pertama sekali aku duk perhati Harun lah. Tak tahulah kot dia nak duduk atas katil bini tolong suap. Oi, aku tak tahulah hang ni macam mana. Sebelum ni bukan main lagi. Hang duk kata perawat tu tak betul, perawat ni tak betul. Seolah-olah hang ni lah perawat yang paling betul sekali. Tapi hari ni, bila kes politik ya, hang koyak tiba-tiba hang nak santau pula orang. Aduh, hai. Hang ni pejuang Islam ah. Penyokong Parti PAS, penyokong Tega Sanusi. Tak sepatutnya perkataan-perkataan syirik ataupun perbuatan-perbuatan syirik tu keluar daripada mulut hang. Hang ni pejuang Islam apa ni, Roy? Nak santau orang lah, apalah semua bagai. Hang kena ingat ni, Roy. Hang jangan kata hang ni hebat sangat. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka ahli sihir ini tidak dapat memberi mudarat sihirnya kepada sesiapa pun, melainkan dengan izin Allah. Hang ingat tu. Hang duk simbang perawat tu tak betul ni, tak betul. Lelah kali hang nak santau orang. Ni apa cerita ni, Roy? Siapa yang sebenarnya tak betul ni? Hang, Roy, kalau cepat koyak, kan? Hang tak payah main politik, Roy. Hang tak payah hentam orang lain. Ni tak, hang hentam orang lain. Hang balun sana, balun sini, kata tu tak betul. Bila orang hentam hang balik, hang koyak.